detail ya bagaimana mengendalikan Jabatan Sumber Manusia. Ada 100 lebih pages ya untuk saya kongsikan dengan tuan-puan. Mengambil masa lebih kurang 1 jam nanti ya. Tapi bagi yang tak ada masa mungkin boleh lihat recording nanti ya. Saya betulkan setting dahulu ya. Jadi kita boleh mulakan sekarang ya, boleh sharekan live ini kepada anak-anak buah yang mengendalikan Jabatan Sumber Manusia supaya mereka boleh faham ya dan mereka boleh terus bertanya jika ada soalan-soalan. Di dalam Jabatan Sumber Manusia, dalam SOP yang saya sediakan, ini adalah isi kandungannya ya. Yang pertama berkaitan dengan pengenalan. Kedua, objektif manual polisi ini, dasar pekerjaan, proses pra pekerjaan, perubahan status pekerja, imbuhan dan faedah, hubungan pekerja ataupun industrial relation ya, faedah dan seterusnya kesimpulan. Antara template-template borang yang terlibat adalah borang tenaga kerja, borang permohonan jawatan kosong, markah temuda ataupun interview score sheet, bagaimana pemeriksaan perubatan dilakukan, ada orientation di checklist, ada borang penilaian prestasi untuk kaki tangan bukan eksekutif dan eksekutif, bagaimana mengendalikannya, bagaimana mengendalikan kenaikan gaji tahunan berkaitan dengan pengkalan data kaki tangan, berkaitan dengan buku rawatan perubatan ya. Seterusnya berkaitan dengan template-template borang berkaitan dengan potongan gaji. Perjanjian kerahsiaan. Perjanjian kerahsiaan ini saya fikir sangat penting ya. Setiap syarikat mesti ada perjanjian kerahsiaan dengan kaki tangan supaya mereka tidak menghebahkan kerahsiaan syarikat. Terima kasih kepada yang join ya, Tuan Yus, Tuan Wan, Tuan Mael ya, Siti Zubaida dan Tuan Azil. Sebagai pengenalan, SOP ini jika tuan-puan berikan kepada kaki tangan, mungkin dengan mudah mereka mengetahui apakah fungsi-fungsi Jabatan Sumber Manusia. Tujuan kita mempunyai SOP yang bercetak adalah yang pertama untuk konsistensi dan keadilan, pematuhan undang-undang, panduan kepada pekerja, pengurusan sumber manusia yang efisien, budaya dan menerapkan nilai organisasi yang baik. Gambaran keseluruhan peranan Jabatan Sumber Manusia. Sebenarnya SOP dalam bahasa Malaysia mungkin tuan-puan agak janggal ya. Tapi untuk memberi kemudahan kepada semua orang, saya beri tutorial SOP dalam bahasa Malaysia. Yang tanggungjawab utama adalah untuk rekrutmen. Kedua, sebagai pembangunan pekerja.
Kemudian kita kenalah menjalankan peranan meningkatkan hubungan dan pelibatan pekerja di dalam mencapai matlamat syarikat, pengurusan prestasi yang adil ya. Kemudian seterusnya peranan Jabatan HR mengendalikan compensation dan juga benefit kepada kaki tangan, pembangunan dan pematuhan dasar untuk kesejahteraan dan keselamatan pekerja ya. Ini adalah perkara basic yang dimasukkan di dalam SOP. Kenapa kita mesti ada objektif? Sudah pasti untuk rujukan, untuk konsistensi, untuk sokongan kepada penyelia dan pengurus-pengurus jabatan ya. Dengan adanya SOP ini mereka faham bagaimana caranya pihak HR mengendalikan jabatan sumber manusia. Ini adalah item ataupun artikel yang ketiga berkaitan dengan pekerjaan. Apakah dasar pekerjaan syarikat berkaitan dengan pengambilan kaki tangan, tanggungjawab untuk menguruskan kaki tangan, penempatan bekerja dan bagaimana caranya kaki tangan boleh mendapatkan kenaikan pangkat, bagaimana latihan dijalankan, bagaimana pampasan dan faedah yang diberikan kepada kaki tangan, bagaimana caranya pemecatan dan penghentian pekerja, dan cara pihak HR akan berkomunikasi dengan kaki tangan. Secara rekrutmen dan mencari kaki tangan baru ataupun sebagai penggantian kepada kaki tangan yang berhenti ya, yang diberitahu juga mungkin daripada sumber dalaman, rujukan daripada kaki tangan sedia ada, melakukan periklanan melalui agensi pekerjaan ataupun daripada bekas kaki tangan yang telah berhenti daripada syarikat ya. Apakah dasar kita berkaitan dengan rekrutmen saudara mara? Jadi ianya juga didetailkan di dalam SOP kita ya, supaya tidak boleh sewenang-wenangnya pihak syarikat mengambil kaki tangan yang dianggap sebagai kroni sahaja ya. Didetailkan juga jenis-jenis pekerja. Ada yang kerja tetap separuh masa, ada separuh masa tapi sementara sahaja, ada yang pekerja sambilan, siapakah pekerja eksekutif, bukan eksekutif, dan kita define siapakah pekerja kontrak tersebut. Program latihan juga diberitahu bagaimana pihak syarikat mengendalikan latihan ya. Trainee ataupun intern yang kita ambil. Contohnya di sini pelatih hendaki menyiapkan semua tugas dan tanggungjawab. Ya, bukan sahaja trainee datang masuk sekadar untuk memenuhi report yang diperlukan oleh universiti ya. Bahagian ketiga secara ringkasnya adalah berkaitan dasar pekerjaan, rekrutmen saudara mara, jenis pekerja dan bagaimana program latihan dijalankan. Item yang keempat ataupun artikel yang keempat di dalam SOP adalah Puan Eka yang join Tuan Ilyas ya. Boleh share-sharekan dengan anak-anak supaya mereka tahu bagaimana sebenarnya pihak syarikat swasta mengendalikan jabatan sumber manusia ya. Permintaan tenaga kerja. Ini merupakan cycle yang pertama ya, peringkat pertama di dalam proses operasi jabatan sumber manusia. Dia bermula dengan permintaan tenaga kerja. Selalunya di dalam syarikat, pihak syarikat akan mengendalikan management meeting. Di dalam management meeting tu kita akan berbincang berkaitan dengan jumlah kaki tangan yang diperlukan untuk setiap jabatan ya.
Jadi semua jabatan kena submit kepada majikan berapakah jumlah kaki tangan yang diperlukan untuk tahun tersebut dan juga bidang-bidang tugas yang mereka akan jalankan. Setelah mendapat kelulusan bagi tahap tenaga kerja, jabatan-jabatan tersebut boleh memohon tenaga kerja kepada Jabatan Sumber Manusia. Prosesnya adalah seperti ini ya. Langkah pertama, menyerahkan permintaan menggunakan borang permintaan pekerja ataupun manpower requisition form ya, yang terletak di halaman 28. Pemeriksaan kelulusan sama ada bajet tersebut telah diluluskan ataupun dibatalkan. Keputusan kelulusan sama ada boleh ambil pekerja itu atau sebaliknya. Jika melebihi tahap kelulusan, perbincangan seterusnya akan dilakukan dengan majikan ya. Setelah lulus, barulah Jabatan Sumber Manusia boleh mengambil kaki tangan baru. Ini adalah borang permohonan tenaga kerja ataupun manpower requisition yang saya maksudkan ya. Jadi department manager yang inginkan kaki tangan baru boleh mengisi borang ini ya, memberitahu berkaitan jawatan yang diminta, tugas ataupun job scope bagi kaki tangan baru ini, kemahiran yang diperlukan, pendidikan dan sijil pengalaman kerja dan maklumat tambahan. Jika ruangan ini terlalu kecil ya, ketua jabatan boleh melampirkan semua detail ini di lampiran-lampiran yang lain ya. Di borang ini setelah siap diisi dan diluluskan oleh majikan ataupun pengarah usaha syarikat, pihak Jabatan Sumber Manusia baru boleh membuat rekrutmen ya. Pengurusan permohonan dan penapisan. Ini adalah kerja-kerja di bahagian Jabatan Sumber Manusia. Kita akan menerima banyak resume dan kita bahagi dua ya sebagai saringan yang pertama. Pertama, kita perlu memasukkan untuk kita ambil ya. Keduanya kita tolak terus. Kita tak mahu resume tersebut. Kita tak mahu applicant ini ya. Jadi daripada dua file ini, proses penapisan seterusnya, mereka yang datang ke dalam syarikat akan menggunakan borang permohonan ya, yang ada di halaman 33 dan 35. Kemudian kita akan memberi, ini penapisan ini dijalankan semasa interview session dijalankan pada sesi yang pertama ya. Jadi mereka perlu mengisi borang permohonan ini. Keduanya kita menyuai padankan bidang tugas dengan kandidat ini ya. Seterusnya memeriksa dokumen, profil ataupun personaliti kandidat dan pemeriksaan sejarah pekerjaan. Dan pengurusan failnya adalah seperti ini ya. Pertama, kita tolak sebelum temu duga. KIV sebelum temu duga, tolak selepas temu duga. Kita KIV selepas temu duga, senarai pendek untuk temu duga kedua. Ini adalah borang jawatan kosong bukan eksekutif ya bagi staf clerical, di mana kaki tangan clerical ini mengisi borang ini ya bagi yang ingin memohon jawatan di syarikat kita. Borang dia agak ringkas. Dia agak ringkas, ada 2 pages saja ya, kerana turnover ataupun resignation di kalangan clerical ni agak tinggi, jadi perlu 2 pages saja ya. Seterusnya kita juga menyediakan borang permohonan jawatan bagi kaki tangan eksekutif. Jadi, terima kasih kepada yang join, Puan Hana, Tuan AJ, Puan Su, Tuan Ari, Puan Caria dan Puan Hana ya. Harap boleh tunggu di live kami ataupun sharing kepada kaki tangan di Jabatan Sumber Manusia tuan-tuan
ataupun sharing dengan anak-anak bahawa ini adalah proses sebenar di dalam Jabatan Sumber Manusia. Saya tahu kadang-kadang ada syarikat yang tidak menjalankan proses yang sebenar ya. Dan jika tidak menjalankan proses yang sebenar, dia menjurus kepada kaki tangan akan rasa tak puas hati dan pelbagai masalah lain ya. Jadi dengan menjalankan SOP yang saya terangkan ini, saya yakin insya-Allah semua urusan di dalam syarikat akan berjalan lancar ya. Ini adalah borang jawatan kosong bagi kaki tangan eksekutif. Dia agak detail ya kerana kita ingin tahu apakah kriteria atau apakah kehebatan employee ini ya dibandingkan kandidat yang lain. Proses temuduga diberitahu juga bagaimana caranya proses temuduga. Temuduga pekerjaan kita telah jalankan tadi ya semasa shortlisting. Caranya kita buat shortlisting, kemudian bagaimana caranya kita memberi tawaran pekerjaan kepada mereka. Proses temuduga. Jadi sebagai panel interviewer, kita mesti mahir ya mengendalikan temuduga. Opening of interview session contohnya, pertama membina hubungan, memperkenalkan diri dengan sopan, friendly supaya calon-calon yang datang tak terkejut ya. Ataupun kita boleh menurunkan kadar nervous mereka ya. Bagi calon-calon yang datang, jika terlalu nervous mungkin mereka tidak boleh bercerita atau mempamerkan kebolehan yang mereka ada. Step yang kedua adalah menggalakkan pemohon atau calon-calon untuk bercakap ya. Kita encourage mereka untuk bercakap, mengeluarkan apakah ilmu, pengalaman ataupun kebolehan yang mereka ada ya. Contohnya jangan setiap kali kandidat bercakap, puan-puan sebagai panel interviewer potong cakap mereka ya, atau menidakkan apa juga yang mereka beritahu. Kita mesti encourage mereka bercakap lagi apa yang mereka ada, apa kebolehan yang mereka ada. Ya, seterusnya kita akan masuk kepada pertanyaan soalan yang bermakna, menjurus kepada soalan-soalan job scope, soalan-soalan yang berkaitan dengan bidang tugas yang mereka akan jalankan nanti. Dan kita membuat closing of the interview session tersebut ya. Ini adalah secara ringkas proses temuduga. Kita sediakan borang markah temuduga ataupun interview scoresheet. Apakah tujuan interview scoresheet ini? Ianya adalah memberi kemudahan kepada panel interviewer untuk mencatatkan dapatan mereka semasa interview session. Kalau ada soalan boleh tanya kalau saya tak sempat nak jawab pada ketika ni, tuan-puan boleh beri soalan nanti ya. Saya akan buat posting sebahagian video tutorial ini dan tuan-puan boleh bertanya dengan saya. Ini adalah borang interview scoresheet ya bagi bukan eksekutif. Panel interviewer boleh tik sahaja ya dapatan tuan-puan berkaitan dengan kandidat yang tuan-puan interview. Dan keputusan terakhir boleh tik di sini ya, berjaya, PRD ataupun tidak berjaya. Ini adalah interview scoresheet bagi kaki tangan eksekutif ataupun kaki tangan pengurusan. Terima kasih ya kepada yang join, Puan Nora, Puan Wanis, Puan Huda, Kak Su, Puan ML, Puan
Memo, kemudian Puan Milin, Ibu Rex. Ini adalah interview scholarship bagi kaki tangan eksekutif. Interview scholarship ni agak detail ya, ada banyak pages. Jadi tuan-puan boleh tik di sini ya, dapatan ketika interview session dijalankan. Jadi tuan-puan tak perlu lagi nak cari-cari di internet ya, semuanya kita dah sediakan dalam satu package. Di mana SOP ini saya gunakan semasa saya bekerja dulu, lebih 8 tahun ya, membuka anak syarikat Proton. Sekarang ni memang dah pencen dah pun, makanya ada masa untuk buat live ni ya setiap hari. Tuan-puan boleh join pukul 10.30 pagi setiap hari di TikTok, di Shopee, di platform Orange ya. Saya akan masuk mengikut kesesuaian masa saya yang ada. Terima kasih Puan Linda, Puan Zanzai dan Puan Hayati join live kita. Boleh sharing dengan rakan-rakan atau anak-anak ya. Kalau tak sempat boleh lihat recording saya ya, nanti di dalam akaun saya. Ini adalah kriteria yang kita lihat semasa interview session. Tuan-puan sebagai panel interviewer boleh komen di sini ya. Apakah jabatan semasa interview session dijalankan. Ini adalah kriteria yang kita telah setkan. Bagi yang inginkan dalam versi bahasa Inggeris, kita juga ada sediakan ya. Kadang-kadang yang biasa dengan bahasa Inggeris tak pandai untuk melihat SOP dalam bahasa Malaysia ya, boleh dapatkan yang bahasa Inggeris. Jadi setelah kita memilih seorang calon berjaya di dalam interview session, seterusnya kita akan mengeluarkan surat tawaran ya, dan dokumentasi penerimaan pekerjaan. Surat offer letter juga kita telah sediakan di dalam template surat. Ini adalah borang pengalaman data ya. Nanti semasa mereka datang terduga, maksudnya datang melaporkan diri, kaki tangan baru ini perlu mengisi borang maklumat pekerja, borang perawatan ya, borang keizinan pembayaran gaji ke akaun bank, pengesahan laporan pekerja masa bertugas untuk diberi kepada section payroll ya nanti untuk pembayaran gaji. Jika ada asrama, kita sediakan perjanjian asrama, potongan gaji untuk penginapan asrama, potongan gaji untuk perkhidmatan bas. Jika kaki tangan tersebut ingin majikan membuat potongan bagi bayaran-bayaran layang lain, boleh gunakan borang ini, tetapi tuan-puan boleh sunting sedikit lah. Apakah tujuan potongan gaji tersebut? Kerana mengikut Akta Kerja Sara 55, kita tak boleh nak potong gaji pekerja sewenangnya ya. Mesti ada surat persetujuan daripada kaki tangan. Prosedur perubatan. Sebelum kaki tangan masuk ke dalam syarikat kita, hai kepada Tuan William yang join live kita ya. Prosedur perubatan ataupun medical check up. Sebelum kaki tangan diterima masuk ke dalam syarikat kita, mereka mestilah menjalani pemeriksaan kesihatan untuk memastikan mereka fit untuk bekerja ya di syarikat kita ya. Komponen pemeriksaan kesihatan antaranya sejarah kesihatan peribadi, pemeriksaan fizikal lengkap, ujian penglihatan, X-ray dada dan beberapa ujian tambahan. Keputusan pemeriksaan perubatan ini akan menjurus kepada offer letter yang kita beri valid atau sebaliknya.
Ini adalah borang medical check up yang kita sediakan ya. Borang ini akan dibawa oleh calon-calon yang diterima bekerja ke panel kita. Jadi tuan-puan tak perlu lagi nak dapatkan borang medical check up yang lain ya. Kadang-kadang borang pun dah tak nampak tulisan. Jadi boleh gunakan borang ini ya. Kalau siapa yang nak borang ni boleh klik link di bio saya, Di profil ada link tree, kat situ nanti tuan-puan boleh ada link untuk dapatkan semua SOP ini ya. Pemeriksaan perubatan. Kita ada dua template. Yang pertama tadi untuk employment, yang pemeriksaan perubatan ini adalah bagi tujuan, contohnya kalau ada kaki tangan yang sering MC ya, sering sakit, lemah dalam jalan kerja, kita boleh buat pemeriksaan perubatan untuk mereka untuk mengesahkan sama ada mereka ni betul-betul sakit ataupun buat sakit ya, macam tu ya. Jadi jika tuan-puan ada soalan, nanti saya akan post video tutorial ni di akaun saya. Boleh tanya soalan di situ, saya akan buat video untuk jawab ya. Seterusnya, setelah mereka diberi ataupun menjalani pemeriksaan medical check up, maka bermulalah mereka melapor diri untuk bekerja di syarikat kita. So, item artikel 4.6 adalah berkaitan program orientasi pekerja baru. Di sini diberitahu apakah yang patut kita lakukan sebagai jabatan HR dan tanggungjawab immediate superior bagi kaki tangan tersebut dalam menerima kaki tangan baru ya. Antara item yang menjadi perkara penting ya, kita mestilah melengkapkan orientation day checklist yang kita telah sediakan mengikut garis panduan yang dicadangkan. Terusnya mengucap selamat datang kepada kaki tangan, pemeriksaan peraturan dan polisi syarikat untuk diberitahu ya, diberi keterangan kepada kaki tangan dengan lengkap ya. Kemudian proses seterusnya adalah mengenakan kaki tangan baru ini kepada rakan sekerja. Seterusnya menggunakan buku panduan pekerja dengan baik. Ini adalah employee handbook ya. Kita juga ada template employee handbook di mana tuan-puan boleh edit bersesuaian dengan bajet syarikat tuan-puan, sebab dalam buku panduan tersebut kita telah siapkan dengan allowance yang tertentu ya. Kalau bajet rendah mungkin tuan-puan boleh kurangkan jumlah allowance yang diberi. Tapi ada item-item ataupun klausa-klausa yang berkaitan dengan yang termaktub di dalam Akta Kerja 1955, tuan-puan tak boleh nak edit ya. Ini adalah item-item yang kita akan beritahu kepada kaki tangan baru. Ini adalah orientation day checklist ya. Bahagian pertama merupakan tanggungjawab jabatan HR. Kaki tangan baru akan mengisi borang-borang pengkalan data, borang standard jabatan HR, insurans, TPM, SOSO dan cukai pendapatan, memberi penerangan berkaitan gaji dan pengiraan bayaran, bagaimanakah penilaian prestasi dijalankan semasa tempoh percubaan, pengesahan jawatan dan juga untuk penilaian prestasi tahunan ya, bagi tujuan pembayaran insentif ataupun kenaikan gaji pada tahun hadapan. Mereka juga akan diberitahu berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan, prosedur disiplin, bagaimana meningkatkan hubungan pekerjaan ya, ataupun industrial relation. Diberitahu juga berkaitan klinik partner dan doktor syarikat,
Dan bagi kaki tangan eksekutif, mereka boleh menjadi ahli kesatuan sekerja jika majikan ataupun syarikat ada in-house union ya. Seterusnya diberitahu berkaitan dengan kadar bayaran. Bilakah pembayaran gaji dilakukan dan KPI ataupun tinjauan prestasi ya bagi tujuan kenaikan gaji. Semua ini diterangkan oleh jabatan HR ya. Bagaimanakah caranya kiraan pembayaran gaji dan allowance lain yang akan dibayar, penerangan berkaitan pendapatan dan potongan ya yang dilakukan oleh pihak payroll. Seterusnya berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan. Penerangan ini biasanya akan dilakukan oleh safety officer ya, berkaitan dengan peraturan dan keselamatan, peralatan keselamatan, kod pakaian, pelaporan tindakan atau keadaan tidak selamat, di manakah pintu keluar kecemasan ya. Dan sekiranya telah diberi penerangan, safety officer akan tandakan tik ya di bahagian tanda menunjukkan penerangan telah diberikan ya. Seterusnya berkaitan dengan tinjauan ketua terdekat. Ini adalah bahagian immediate superior. Selepas pihak HR menjalankan penerangan, pekerja ini akan dihantar kepada jabatan ataupun seksyen di mana pekerja ini akan bekerja. Mereka akan dihantar bersama satu borang penilaian prestasi untuk confirmation ya. Jadi semasa menghantar pekerja ini kepada jabatan mereka, maka immediate superior akan memberi pengenalan kepada rakan-rakan lain, melawat kawasan kerja, apakah pekerjaan yang perlu dilakukan, komponen yang dibina dan penggunaannya, fungsi jabatan, jadual kerja dan waktu kerja, bilakah masanya berhenti dan membersihkan kawasan ya. Ini biasanya berlaku ataupun dilakukan oleh kaki tangan yang terlibat dengan manufacturing ya ataupun production. Diberitahu juga bagaimana caranya untuk melakukan kerja lebih masa, berapa kerap dan jam dijadualkan. Dari segi kehadiran diberitahu apa yang diharapkan oleh syarikat dan jika tidak boleh hadir, siapakah yang perlu diberitahu dan mengapa. Setelah selesai penerangan pada hari orientasi, maka HR, immediate superior dan kaki tangan akan menandatangani bahawa menunjukkan proses orientation day ini telah dilakukan ya. Dan yang penting kaki tangan telah diberitahu cara-cara bekerja, bagaimana berkaitan dengan ketidakhadiran dan apakah expectation on kehadiran setiap hari di syarikat ya. Jadi tidak ada alasan bagi kaki tangan ini tidak tahu untuk berhubung dengan siapa ketika mereka tidak hadir ya. Ringkasan bahagian 4 yang saya terangkan tadi adalah berkaitan dengan permintaan tenaga kerja, pengurusan permohonan dan penapisan, bagaimana proses temuduga dijalankan, surat tawaran dan dokumentasi penerimaan kerja, prosedur perubatan, program orientasi pekerja baru. Jadi jangan lupa ya, sebelum anda ataupun tuan-puan melepaskan kaki tangan kepada jabatan yang mereka bekerja, lampirkan sekali borang penilaian prestasi untuk confirmation. Jadi tuan-puan pastikan dengan immediate superior apakah pekerjaan yang mereka lakukan dan apakah target dalam tempoh 3 bulan bagi eksekutif, 6 bulan bagi kaki tangan eksekutif untuk mereka capai ya, supaya mereka mendapat pengesahan jawatan. Jadi kita kena pastikan immediate superior menulis ya tugasan-tugasan yang
pihak kaki tangan baru ini jalankan semasa probation period. Sebab selalu berlaku bila tempoh probation hampir tamat, ramai jabatan tersebut kata pekerja tak perform dan pekerja tak boleh nak dikonfirmkan. Jadi kita nak tahu sebab apa pekerja ni tak boleh dikonfirmkan. Ke mereka menilai berkaitan performance yang berlainan dengan tugasan-tugasan yang perlu kaki tangan jalankan dalam probation. Jadi mereka tidak boleh menilai tugasan tersebut ya. Jadi kita sebagai jabatan HR tak boleh kita terima sahaja, tak bolehlah nak confirmkan pekerja ni. Jadi kita sebagai HR manager ataupun jabatan HR mesti counter. Maksudnya kenapa staff ni tak boleh dikonfirmkan? Apa masalah dia? Kalau kita tanya pekerja sebut sebab tak ada latihan. Jadi kita boleh tanya balik, kenapa immediate superior tak boleh beri latihan? Jadi itu adalah cara-cara kita mengendalikan jabatan HR ya. Tak boleh sewenangnya kita mengikut jabatan-jabatan lain sesuka hati tak nak confirmkan staff, sedangkan mereka juga terlibat di dalam memberi latihan dan pencapaian objektif syarikat, pencapaian objektif tugasan yang kaki tangan baru itu lakukan ya. Itu adalah salah satu perkara penting yang kita kena ambil tahu. Ini adalah tempoh percubaan. Ada dalam 30 pages lagi ya sebelum habis, sekejap je lagi. Ini proses pengesahan jabatan. Di sini kita kongsikan flowchart ya, di mana ianya melibatkan bidang kuasa bagi jabatan yang ada di syarikat tuan-puan ya. Jadi boleh edit siapakah yang terlibat di dalam pelaksanaan pengesahan jawatan ini. Sebenarnya di dalam SOP ini, di bahagian pages yang hujung nanti, saya ada sharing salary scale ya dan juga nama-nama jawatan. Jadi tuan-puan boleh melihat ya salary scale yang saya sediakan, boleh ikut je kalau nak gunakan dengan cepat ya. Sebenarnya dengan adanya SOP ini, tuan-puan dah boleh establish jabatan HR mungkin dalam masa 1 hari ya, mudah sangat. Dulu masa saya bekerja memang tak ada masalah, bekerja pun semuanya perform dengan baik sebab immediate superior memainkan peranan di mana kita akan monitor immediate superior di dalam mengendalikan kaki tangan baru. Kita tak lepaskan immediate superior untuk sewenang-wenangnya memberi ataupun mengawasi kaki tangan mereka ya. Dalam SOP juga kita terangkan berkaitan dengan polisi kenaikan pangkat bagi kaki tangan bukan eksekutif dan eksekutif, kriteria kelaikan, proses pemilihan, bagaimana untuk berkomunikasi dengan jelas ya proses kenaikan pangkat ini ya, peluang latihan, documentation of promotion ya, dan juga pengecualian kepada dasar ini. Kita ada SOP untuk pemindahan kaki tangan, di mana kaki tangan tak boleh menolak ya jika akan dipindahkan ke cawangan-cawangan baru. Dulu kita pun ada bagi kaki tangan yang memangku jabatan orang lain ya. Kita akan beri allowance, contohnya jika mereka memangku tugasan orang lain di mana pekerja tersebut mungkin dihantar berkursus dan tidak ada bekerja,
maka ada kaki tangan lain yang menjawat jawatan tersebut ya. Jadi kaki tangan yang memangku jawatan ini akan diberi allowance RM200.5 bagi posisi eksekutif, bagi posisi penyelia atau ketua diberi RM100 sebulan. Tapi dia ada kriteria dia, contohnya tempoh minimum 30 hari berturut-turut macam tu. Ini adalah flow documentation. Ini adalah berkaitan dengan pemberitahuan perubahan personal notification changes ya. Ini adalah borang dia. Contohnya kalau ada perubahan halaman, ada perubahan tanggungan pekerja dan perubahan-perubahan lain ya. Perlu staff perlu isi borang ni supaya HR boleh rekodkan di dalam sistem ya. Berkaitan dengan perubahan status pekerja tadi, artikel nombor 5 ringkasannya seperti penentuan senioriti perkhidmatan, tempoh percubaan, proses pengesahan jawatan, panduan kenaikan pangkat, polisi kenaikan pangkat, prosedur pemindahan, bagaimana melakukan tugas sementara, pemberitahuan perubahan personal ya. Imbuhan dan faedah. Imbuhan dan faedah ini secara detail akan dimasukkan di dalam employee handbook ya. Di dalam employee handbook akan diberitahu berkaitan dengan working hours. Contohnya kalau ada mileage claim, ada allowance shift, allowance laundry, pelbagai cara mendapatkan kerja lebih masa, semuanya didetailkan di dalam employee handbook ya. Untuk tutorial employee handbook ataupun item-item yang lain, saya akan ambil masa setiap hari satu item ya. Jadi jangan ketinggalan untuk ikuti live saya. Yang paling penting 6 hari ya. Saya ada 6 item ataupun 6 buku ataupun 6 tools dalam mengendalikan jabatan sumber manusia. Jadi bermula hari ini 5 hari ke hadapan saya akan continue ataupun berterusan memberi tutorial ini kepada tuan-puan. Di samping pada masa yang sama saya ingin record ya tutorial ini supaya mudah bagi sesiapa sahaja yang membeli package kami. Mereka boleh melihat tutorial ini ya, bagaimana untuk mengendalikan jabatan sumber manusia. Maksudnya siapa yang membeli package template kami, saya akan sertakan sekali tutorial berkaitan dengan template-template tersebut. Polisi pentadbiran gaji ya. Kita juga sediakan polisi-polisi berkaitan pentadbiran gaji supaya kaki tangan tahu ya bagaimanakah pemberian gaji oleh pihak syarikat, bagaimana mendapatkan kenaikan grade, kenaikan pangkat ya, bagaimana untuk mendapatkan bonus yang tinggi dan bagaimana untuk mendapatkan kenaikan gaji yang tinggi ya. Jadi kita ada dasar yang kita beritahu kepada mereka. Dari segi salary scale, survey akan dibuat setiap 3 tahun ya, supaya kita dapat mengubah salary scale kepada salary scale minima yang baru ya. Walaupun government tak ada buat announcement, selalunya kita yang akan kena buat survey berkaitan dengan dia seiring dengan kadar inflasi. Kalau boleh kita selaraskan berapa persen kenaikan kadar inflasi tahun tersebut dengan gaji mereka pada tahun semasa. Jadi mungkin kita boleh membuat satu pelarasan gaji ya, seiring dengan kenaikan
kadar inflasi pada tahun tersebut. Jadi kita tak menggunakan kadar gaji yang sama walaupun kadar inflasi semakin meningkat setiap tahun. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita retain employee kita. Selain kita selalu memaksa ataupun meminta mereka mencapai target, jadi kita kena ambil tahu berkaitan dengan perubahan kos sara hidup mereka. Jadi kalau ikut moto bagi kaki tangan ataupun trend sekarang kalau boleh kita harus menjadikan tempat kerja sebagai rumah kedua mereka. Jadi jika mereka selesa bekerja, turnover rate tak adalah tinggi, pekerja keluar masuk kan. Asal saja kita tak setuju dengan kaki tangan tersebut, kita akan tekan mereka supaya mereka berhenti. Tak boleh macam tu. Kita sebagai kaki tangan HR, kita kena cari tahu kenapa staff tak boleh perform, kenapa mereka selalu tak hadir. Mesti ada sebab-sebab di sebaliknya. Kita cuba selesaikan masalah mereka dulu saya buat exercise untuk kenaikan pangkat 2 kali setahun iaitu pada 1 April. Sekiranya ada kenaikan pangkat bagi kaki tangan tu terlepas hari 1 April, maka kita akan buat exercise yang kedua pada 1 Oktober setiap tahun Kenaikan grade akan asal kita berjaya baru, peningkatan atau penurunan waktu kenaikan grade, cadangan dan kelulusan. Ini adalah skala gaji yang saya maksudkan Skala gaji bagi kaki tengah eksekutif dan bukan eksekutif, tuan-tuan mungkin boleh ambil salary scale ni. Mungkin ubah nama jawatan Tuan-puan boleh saja ikut salary scale yang kita telah sediakan dengan gaji minima yang terbaru yang bermula dari 1 Februari yang lalu Terima kasih Mr. K yang join kita. Mr. K ke Puan Mr. K Puan Iqmal yang join live kita. Bagaimana caranya kita menentukan jumlah kenaikan gaji? Ianya adalah bergantung kepada penilaian prestasi yang kita telah jalankan sekarang ni bulan 7 dah nak menghampiri hujung Mungkin saya sarankan tuan-puan boleh mula menjalankan exercise penilaian prestasi tujuannya untuk kenaikan gaji pada tahun hadapan dan pembayaran bonus Kita akan biasanya saya akan lakukan circulation of borang penilaian prestasi ataupun appraisal form ini seawal bulan 8 dan beri tempoh kepada semua jabatan mengendalikan penilaian prestasi kaki tangan mereka dalam tempoh 3 bulan. Pada awal bulan 11, mereka mestilah mengembalikan borang penilaian prestasi kepada HR Daripada situ kita dah melakukan budgeting untuk pembayaran insentif ataupun kenaikan gaji pada tahun hadapan bagaimana caranya penilaian prestasi ini dijalankan? Sebenarnya saya ada buat satu video tutorial di akaun saya berkaitan cara mengendalikan penilaian prestasi ataupun bagaimana caranya mengisi borang penilaian prestasi ini atau dipanggil juga KPI Contohnya setelah penilaian yang kita buat berdasarkan kriteria-kriteria yang kita buat
Contohnya jika mereka mendapat markah 91% hingga 100, ya, mereka diberi satu faktor iaitu 1.5 contohnya. Jika pihak syarikat memberi 1 bulan gaji, maka kaki tangan ini akan mendapat 1.5 didarab dengan 1 bulan gaji. Jika gaji pekerja ini RM1,000, maka dia akan mendapat bonus sebanyak RM1,500, ya. Begitu juga dengan kenaikan gaji pada setiap awal tahun. 1.5 didarab dengan jumlah kenaikan gaji mengikut pangkat mereka. Contohnya jika pangkat mereka mendapat kenaikan tahunan RM100. Jadi 1.5 didarab dengan RM100 adalah RM150, ya. RM150 ini akan ditambah kepada current salary. Dan contohnya jika current salary adalah RM2,000, maka kaki tangan ini mendapat gaji baru pada 1 Januari sebanyak RM2,150. Jadi kita sebagai jabatan HR, kita dah boleh bajet, ya. Berdasarkan penilaian prestasi ini, kita mungkin boleh buat working di dalam Excel, ya. Current salary, berapakah jumlah gaji baharu pada tahun hadapan, dan kita kena ambil kira caruman daripada majikan, ya. Contohnya caruman majikan bagi KWSP adalah 13%. Bagi SOSO, kalau tak silap saya 0.25 macam tu, ataupun 0.75. Dah lama tak buat payroll, ya. Saya dah retire. Jadi buat calculation ataupun unjuran berapakah bajet yang diperlukan untuk kaki tangan semasa, dan jika tuan-puan ada masa, boleh ditambah dengan unjuran bajet gaji ditambah dengan bajet pekerja yang diperlukan pada tahun hadapan, ya. Jadi seawal Disember kita dah minta dengan majikan seberapa banyak bajet untuk kita bayar gaji pekerja, berapakah bayaran untuk insentif juga. Jadi itu adalah tugas kita, macam kita mengendalikan belanjawan keluarga lah, kan. Jadi tahun harapan kita mesti dah bajet untuk persekolahan anak, percutian, untuk simpanan, pembelanjaan harian anak-anak. Macam tu juga kalau kita mengendalikan kaki tangan di syarikat. Jadi kita dah minta dengan management berapakah bajet salary yang saya perlukan untuk tahun hadapan, sepanjang tahun, sepanjang accounting year tersebut. Jadi kita yang minta. Okey, mungkin kita boleh buat purata dari segi overtime, ya. Contoh untuk current year, berapakah allocation of overtime. Jadi kita boleh minta dengan payroll berapa untuk 1 tahun bajet untuk overtime. Jadi untuk tahun hadapan, bila gaji mereka telah meningkat, jadi percentage of increment untuk overtime juga sudah pasti meningkat, ya. Jadi kita boleh buat ramalan unjuran overtime ataupun bajet untuk overtime pada tahun hadapan. Jadi daripada study tersebut kita boleh increase by beberapa persen, ya, untuk cater for gaji yang baru. Jadi kita dah siapkan gaji untuk gaji baru mereka. Ada unjuran pembayaran caruman daripada majikan, ada unjuran bajet untuk overtime, ya. Dan juga yang lagi satu, ada unjuran ataupun bajet untuk employee yang baru, ya, mengikut bajet employee yang jabatan-jabatan lain dah submit, yang kita akan buat, ya. Setiap awal tahun kita ada management meeting. Masa itulah kita minta bajet dengan pihak syarikat. Jadi
kita sebagai Jabatan HR, kita dah siap buat calculation bajet gaji, caruman majikan, jumlah overtime yang perlu dibayar dengan gaji baru, dan juga jumlah bayaran gaji untuk kaki tangan yang pihak departmen lain dah minta bajet daripada syarikat ya. Jadi 4 perkara. Jadi tuan-puan kena alert dengan bajet, sebab selalunya berlaku di syarikat-syarikat kan, kerja banyak tapi overtime tak boleh buat. Jadi tak adil untuk pekerja ya. Mereka terpaksa bekerja dengan bebanan kerja yang berat, terutamanya di bahagian production. Malahan di bahagian pentadbiran juga kadang-kadang mereka bawa kerja balik ke rumah ya, sebab tak boleh nak buat OT. Jadi tidak adil. Jadi kita sebagai pengendali HR mesti pandai ya, minta bajet dengan majikan siap-siap. Kita buat calculation dan minta bajet siap-siap certain amount yang kita perlukan untuk bayar gaji, bayar insentif. Jangan dah hujung tahun baru nak minta bajet. Mestilah company ada banyak masalah kan. No way, kita by January kita dah nak minta bajet untuk pekerja kita. Bajet current salary, bajet untuk overtime, bajet untuk employer contribution untuk gaji, bajet untuk pembayaran gaji kaki tangan baru. Jadi HR kena minta bajet siap-siap. Tak mahu kata, oh kita tak ada bajet lah nak bayar OT, tapi pekerja semakin bertambah. Tak adil kan? Nanti kalau bagi orang Islam, kena tanya pula nanti dekat akhirat, tanya apa awak buat. Awak jaga pekerja tapi awak macam tu je, pergi pagi balik petang, pekerja mengadu. Awak akan kata macam mana bajet company tak bagi, kita tak boleh buat. You all kena bawa balik kerja lah kat rumah. Tak boleh macam tu. Diorang pun ada komitmen kat rumah kan. Apalah gunanya hidup kalau sepanjang masa untuk buat kerja. So sekarang trend HR adalah apa dipanggil work-life balance. So kita kena contribute untuk work-life balance untuk semua kaki tangan kita. Terima kasih Tuan A.A. Muhammad ya, tuan live kita. Ini adalah borang penilaian prestasi bukan eksekutif ya. Saya ada buat tutorial juga di akaun TikTok saya. Tuan-tuan boleh tengok ya, bagaimanakah mengisi borang ini ya. Ini adalah kriteria yang kita lihat agak mudah bagi kaki tangan bukan eksekutif ya. Dari segi kemahiran kerja, prestasi kerja bebas, teamwork, ketepatan masa, inisiatif, aktiviti luar, tanggungjawab dan sifat kepimpinan. Ini adalah borang penilaian prestasi eksekutif. Ini memang detail ya. Kita kena isi tugas dan tanggungjawab yang mereka perlu jalankan. Dia ada banyak kategori untuk penilaian prestasi ini. Pertama tadi saya beritahu untuk confirmation ya. Ini tugasan untuk confirmation saja untuk tempoh 6 bulan. Penilaian prestasi kedua untuk insentif. Penilaian prestasi untuk insentif boleh disekalikan dengan penilaian untuk kenaikan gaji pada tahun hadapan. Jadi setiap employee jika join pada tahun tersebut, dia ada 2 borang ni ya. Borang untuk penilaian prestasi untuk confirmation, satu lagi untuk pembayaran bonus dan juga kenaikan gaji pada tahun hadapan ya. Itu dekat sini dah tulis ya, masa yang dijangka, bantuan yang diperlukan, apakah bantuan mungkin software baru ke, komputer baru, alatan baru ya. Ya, di sini juga untuk kita bincang apakah sasaran
bekerja ini pada 5 tahun akan datang, apakah bantuan yang diperlukan dari segi SSN ataupun training ya. Jadi training ini nanti yang kita akan kumpulkan kan, dan kita akan buat satu schedule ya untuk kaki tangan untuk pergi training. Training tu pun kadang-kadang kalau kita tak claim daripada HRDF memang rugilah kan. HRDF kita dah kena potong 1% daripada gaji pekerja. So kita gunakanlah duit-duit yang kita dah bayar ke HRDF tersebut untuk memberi latihan kepada kaki tangan kita. Jadi ini adalah cara pengiraan ya. Sini ada tugas utama, berapa penilaian yang kita akan beri. Penilaian ini faktor 1 hingga 4 sahaja ya. Jumlah penilaian A berapa. Kemudian purata penilaian A ini dibahagi dengan bidang tugas ini. Kemudian berapa jumlah mata yang dapat. Contohnya jumlah mata ni adalah jumlah poin di sini didarab dengan 5. Faktor 5 digunakan kerana jumlah mata bagi tugas adalah 20. Jadi tuan-puan boleh praktis buat ya dengan tutorial yang saya berikan di akaun saya ni ya. Ada tutorial bagaimana mengisi borang KPI ini. Jadi dari segi matlamat kerja ya, ada 20 markah. Kemudian seterusnya dari segi kriteria kepribadian ya, ada 9 kriteria ya. Jadi akhirnya nanti apabila tuan-puan telah mengisi borang ini, kita summarizekan poin menjadi 100 ya. Kriteria yang dipilih adalah berkaitan dengan matlamat kerja, pengetahuan kerja, keupayaan merancang dan mengatur, kebolehan menilai dan membuat keputusan, kepimpinan, hubungan manusia, pembangunan staf, keupayaan untuk memperbaiki kaedah dan sikap ya. Jadi setelah mendapat markah ini ya yang diperolehi berapa. Jadi contohnya jika pekerja ini mendapat markah 91 hingga 100. Maka dalam kategori cemerlang ya, 1.5 ini didarab dengan jumlah bonus yang diberi oleh syarikat ataupun didarab dengan kenaikan gaji bagi jawatan mereka ya, bagi grade jawatan mereka. Dapatlah gaji baharu. Di sini dituliskan juga dapatan daripada penilaian prestasi yang dijalankan. Dan setelah punya faham, boleh tanda tangan di sini. Tanda tangan penilai dan tanda tangan penyokong. Ini mengikut hierarki di dalam syarikat tuan-puan ya. Siapakah yang diberi kuasa untuk menjadi penilai dan menjadi penyokong. Okay, itu adalah borang penilaian prestasi ya. Memang kita perlu ada, wajib ada ya, supaya kita boleh mendapat satu penilaian prestasi kaki tangan dengan tepat ya. Mudah membuat program latihan, mudah untuk membayar gaji supaya dapat memberi gaji yang sama ya. Ini adalah keterangan berkaitan poin tersebut ya. Yang dikatakan 1.0 tu siapa sebenarnya? Jadi kaki tangan yang mendapat 1.0 adalah kaki tangan yang mencapai tahap minimum. Dan 1.1 ke 1.2 seterusnya sehinggalah kepada 1.5 yang dianggap excellent ya, ataupun luar biasa. Jadi pekerja ini melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab dengan berfikir dan bijak ya, tanpa perlu arahan. Maksudnya decision making, pandai melakukan decision making sendiri
dan melakukan tugas tanpa awasan, ya. Memberi sumbangan yang luar biasa, tepat dengan masa, berani membuat keputusan dan menyeluruh dalam jalankan tugas. Kenapa kita lakukan penilaian prestasi dari semasa ke semasa adalah untuk menilai kelebihan pekerja, kekurangan pekerja dan untuk cadangan untuk peningkatan, ya. Potensi pekerja untuk bidang-bidang yang lebih besar, pertimbangan masa hadapan mungkin untuk promotion, ya. Kemahiran yang diperolehi tidak diperlukan dalam pekerjaan semasa. Diberitahu juga apakah antara kesalahan-kesalahan, ya, dalam melakukan penilaian prestasi. Ini adalah borang penilaian kenaikan gaji tahunan. Ada 2 template penilaian prestasi, ya. Yang pertama, kita boleh gunakan borang tadi ataupun kita boleh gunakan borang yang agak ringkas, ya, untuk kenaikan gaji tahunan. Bahagian pembahasan dan faedah ni akan diterangkan dengan jelas di bahagian Employee Handbook, ya. Hari ketiga nanti saya akan pergi kepada Employee Handbook. Esok saya akan memberi tutorial berkaitan dengan polisi pengurusan disiplin, ya. Jangan lupa minta anak buah standby, ya, untuk tahu bagaimana mengurus kaki tangan, bagaimana mengurus disiplin mereka, ya. Ada pembahagian pengurusan disiplin di mana HR mengambil tanggungjawab sebahagian daripadanya dan sebahagiannya pula perlu diambil tanggungjawab oleh jabatan mereka ataupun employee tersebut bekerja. Jadi masalah disiplin bukanlah dilonggokkan kepada jabatan HR sahaja, ya. Jadi tanggungjawab itu ada pembahagian dia. Sebab yang tahu bekerja adalah immediate superior dia. Macam mana pula HR yang sepenuh masa nak mengendalikan disiplin kaki tangan, kan? Jadi immediate superior jangan nak kata, HR please tengok anak buah I ni tak perform, selalu MC, tak datang 2 hari berturut-turut. Kita boleh kata, tiba kita pula HR nak tahu staff dia, kan. Sedangkan staff dia yang engage dengan dia setiap masa. Masakan kita tahu staff dia? Jadi mostly yang melibatkan HR adalah major misconduct saja. Jadi minor misconduct ni kena dikendalikan oleh jabatan itu sendiri, ya. Jadi kalau kita ada SOP disiplin, kita boleh bagi satu kopi kepada mereka untuk mereka tahu apakah minor misconduct, apakah major misconduct. Major misconduct sahaja yang HR akan lakukan tindakan ataupun pengurusan. Minor misconduct semuanya jabatan tersebut yang kena kendalikan. Selalu jabatan-jabatan mesti kata pekerja saya tak datang 2 hari berturut-turut, HR cuba tengok apa tindakan kita nak kena buat. Itulah saya kata, kita akan cakap tiba kita pula yang nak kena handle. Dia lah yang sebagai immediate superior yang tahu, kan, kenapa staff dia tak datang 2 hari berturut-turut, macam tu. Jadi HR ni kadang-kadang kena keras sikit. Kalau tidak, semua hal pekerja kita nak tanggung. Memang betul lah kita menguruskan sumber manusia, tapi ada bahagian-bahagian tertentu bukan tanggungjawab kita. Tanggungjawab mereka untuk meningkatkan prestasi, mengendalikan disiplin staf, macam tu. Okay, seterusnya industrial relation. Kita mestilah
beritahu mereka ya berkaitan dengan tanggungjawab bagi kos. Contohnya kos ni kaki tangan kita kena beritahu, kena alert dengan kos dengan membasir ya. Contohnya stationery kena perhatikan, jangan asyik nak request pen, pensel dan sebagainya. Kena tengok. Jadi kena bagi tahu keprihatinan kita berkaitan kos ya. Jangan membazir air, membazir alat-alat safety, membazir uniform dan banyak lagi. Membazir makanan semasa di kantin. Kena ada alertness ataupun kempen ya perkhidmatan kos di dalam syarikat. Polisi faedah akan kita masukkan di dalam employee handbook ya. Jadi kesimpulannya secara keseluruhannya template prosedur operasi standard ini sangat komprehensif ya, berfungsi sebagai sumber yang penting untuk bekerja, pengurus dan eksekutif dalam organisasi. Ia menyediakan koleksi prosedur dan garis panduan yang seragam yang mengatur operasi syarikat, memastikan kejelasan, konsistensi dan kecekapan di semua bahagian ya. Ini adalah SOP yang betul-betul menepati keperluan pencicilan ya. Jadi jika tuan-puan sekarang dah ada polisi dan prosedur, mungkin boleh update ya. Untuk detail boleh klik link di bio saya dan boleh dapat detail kat situ. Dalam SOP utama memang kita lampirkan keseluruhan semua borang-borang yang kita gunakan, tapi saya juga ada asingkan template borang di satu folder borang, template surat di satu folder yang lain supaya tuan-puan senang nak cetak ya. Jadi saya menghampiri kepada menamatkan tutorial ini. Jika tuan-puan ada pertanyaan boleh tanya di posting-posting saya ya, mana saya akan potong-potong video ini jadi lebih mudah tuan-puan melihat nanti ya. Saya about to end this live. Jadi tuan-puan boleh buat pertanyaan ataupun bersedia untuk menamatkan view kepada live saya ya. Saya akan live lagi esok pada pukul 10.30 tutorial bagi SOP pengurusan disiplin syarikat ya. Memang kalau SOP pengurusan disiplin agak kritikal ya. Kena pemerhatian yang lebih lagi sebab agak susah jugalah sebab kita nak bercerita pasal show cause letter, bercerita pasal domestic inquiry, siapakah jawatan kuasa yang terlibat, apakah peranan jabatan, peranan HR. Jadi spend time untuk besok terus tengah pagi saya akan live lagi ya. Ini adalah borang-borang yang terlibat di dalam SOP tadi ya, saya dah terangkan ya. Ada 175 pages untuk SOP ini. Boleh dapatkan di link di profil saya ya. Jadi saya tamatkan terus live ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera.